Okay, point dia apa? Okay, kita kena fleksibel kan. Lagi? Ha? Apa? Apa point sepanjang saya dah bebel tadi? Okay, kena overcome ketakutan. Detect masalah awak. Awak takut apa? Awak detect masalah awak. Dan handle masalah yang awak alami tu dengan settlekan. Jadi apa-apa solusi. Saya kalau nak tenangkan diri, saya kena terapi pagi-pagi dekat pantai. Kau cari lah pantai. Balik tu, wah, bawa balik apa terapi. Yoga ke apa. Sebab saya pernah baca ada seorang ulama tu cakap apa, kalau seandainya lah bernyanyi kecil tu dapat menenangkan hati, bernyanyi kecil lah kamu. Tapi tak bernyanyi kecil. Jangan nyanyi. Oh, itu dah over sangat tu. Ini korang nak bernyanyi kecil, ambil lah apa laptop, buat track kan. Pilih track lagu apa pun dah setengah jam. Sekarang ni buatlah siap-siap. Buat track siap-siap folder. Folder bila aku galau. Lepas tu folder kedua bila aku nak mengamuk. Folder kedua bila kan. Lepas tu dia galau selik lah kan. Jadi tekan siap-siap. Tapi saya nak cari track lagu. Cari track lagu. Itu dia dah nampak solusi. Cari track lagu point dia. Aduh. Okay, so nak cakapnya semua orang pun berhadapan dengan isu yang sama, iaitu apa? DF ni dia bukan adalah apa? Naturally lah untuk sesetengah orang itu adalah dia punya, kita panggil dan kebanyakan daripada kita, kebanyakan bercakap tu memang adalah struggle. Kita cuba buat banci lah Siapa yang memang suka bercakap? Satu. So kau kenapa Intan? Kenapa kau Intan? Dayang pun sama. Aduh, kenapa jadi separuh? Dulu sebelum ikut tarbiyah, saya lah orang yang boleh bercakap depan orang. Bagilah mikrofon. Lepas dapat tarbiyah, ada orang macam tu kan, bila ikut tarbiyah dia jadi kucing pula kan, padahal dia tu singa sebelum ikut tarbiyah. Mana tarbiyah telah menyebabkan dia jadi lemah makin faham makin jadi kecil pula. Kata salah faham. Okay, next. Okay, pernah tak korang pergi DF adik dengan 3 orang kakak, seorang adik? Pernah? 5 kakak, seorang adik. Okay, apa yang berlaku bila 5 orang kakak, 1 adik? Apa yang berlaku kat adik tu? Kakak yang Rio. Jadi adik tu jadi macam mana? Kalau adik tu jenis yang kalau dia yang introvert tu dia akan saya pernah lah 3 orang ikut saya pergi ziarah adik kan. Sekali dia jadi seram lah, macam detektif polis tengah membuat soal siasat. Lepas seorang tanya, seorang ni tanya. Lepas seorang tanya, seorang tanya. Pening adik, akhirnya budak tu takut lah. So dia tak nak, kak jangan datang lagi kak. So sebab itulah kita kata kenapa 3 tak boleh. Tapi ini pengalaman saya, 3 tu jadi menakutkan. Tapi kalau korang buat pengalaman 3 adik tu lebih lagi all out. Saya memang perlukan 3 orang untuk luahkan beban yang saya ada sebanyak 30 masalah ni kan. Kalau boleh akak datang dengan 5 sebab saya nak ada 50 masalah yang saya. Tapi so far pengalaman itu maknanya untuk bukan 3 tu based on pengalaman, dia tak ada sebab yang exact lah